mengqadakkan wajib. Mengqadakkan solat wajib dilakukan dengan segera. Bagaimana yang berlaku tu pada Rasulullah. Terus je bangun, ambil wuduk sembahyang. Jangan bangun bicara benda lain dulu. Mengetar dulu ke? Makan nasi lemak dulu. Wuduk baru sembahyang, tak jadi. Ataupun kalau duduk kapung, kejut tu dah lewat dah, makan lembu kubah dulu. Makan itik dulu, wuduk baru sembahyang. Ni tak boleh lah. Sebab Nabi sebut disegerakan. Dalam kitab ni pun sebut segerakan. Kalau tertidur tu. Begitu juga sama ada solat yang terluput kerana keuzuran yang tidak menggugurkan kewajipannya ataupun tanpa uzur sama sekali. Dan qada itu tidak harus ditangguh-tangguhkan kecuali adanya halangan yang mendesak. Ingat tuan-tuan ya. Ini hutang ni, hutang kita kepada Allah, maka kita kena bayar dalam keadaan kata secepat mungkin. Sebab takut ajal tu lah. Maut ni tak kenal, tak tahu waktu bila. Dia nak mari je. Jadi kita dah langsai hutang, alhamdulillah. Tapi kalau berhutang, berdosa lah kita. Namun begitu dengan mengqadakkan solat yang terluput itu, bukan bererti telah terlepas daripada dosa. Tetapi seorang itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak kilala betul ni. Kerana sibuk dengan kerja, sibuk dengan itu, ini dan sebagainya, maka dikira orang ni pun dia kata cepat juga kena qada. Namun ingat, dengan qada yang kita lakukan itu, ingat kita tidak terlepas daripada dosa, malah disuruh kita ni bertaubat kepada Allah SWT di atas kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, terusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan qudrah dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersuai lagi kita pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Solat. Yang kita baru masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke 13, ya, bab 13. Yang ini buah tajuk mengqadakkan solat. Mengqadakkan solat. Dalam sebuah hadis yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lepas, bagaimana
satu hari ataupun satu malam dalam perjalanan pemusafiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Maka dalam perjalanan ini di hujung malam itu diminta oleh sahabat yang lain untuk istirahat. Untuk istirahat ataupun berehat seketika kerana penat, kerana lelah dalam perjalanan ni. Tambah malam pula, tengah malam dah. Minta cadangan supaya Nabi SAW berhenti dan berehat. Pada mulanya Nabi SAW mahu meneruskan. Mahu meneruskan perjalanan. Kerana apa? Kerana dah hujung dah. Tak lama nak masuk dah waktu subuh. Takut, bimbang. Kalau rehat, nanti tertidur. Jadi eloklah kata Nabi, kita teruskanlah perjalanan ini. Namun begitu, Sayyidina Bilal bin Rabah berdiri dan memberi jaminan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sesungguhnya, ya Rasulullah, berehatlah. Berehatlah. Nanti bila masuk waktu subuh, aku beri jaminan. Aku bagi jaminan di mana aku akan menggerukkan. Geruklah masuk waktu subuh ni, laungan azan dan sebagainya. Gitu. Jadi apabila Bilal bin Rabah menyatakan sedemikian, jaminan untuk bangun, untuk geruk mereka ni, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menerimalah cadangan sahabat untuk berehat. Maka berehatlah Rasulullah dan sahabat. Dalam rehat-rehat tu tertidurlah. Semua tertidur. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan orang yang terakhir iaitu Bilal bin Rabah, pada awalnya jaga lagi, kuat lagi sebab dia beri jaminan ni nak gerak Nabi dan sahabat. Bila masuk waktu pun tak lama dah nak masuk ni. Tiba-tiba bila sedang menyandar pada kenderaannya, tertidur juga. Tidur juga bila. Ya. Akhirnya apa terjadi pada pagi esok? Dah siang hari cerah dah. Nabi orang yang pertama sedar daripada tidur itu. Ketika itu langit dah cerah dah. Lalu Nabi SAW menggerakkan para sahabat, termasuklah Bilal bin Rabah. Lalu kata Nabi SAW kepada Bilal, wahai Bilal, manakah janji kamu? Bukankah kamu beri jaminan untuk gerak kita ni, kami ni? Tiba-tiba kamu pun tertidur juga, tak gerak. Itu dia. Lalu jawab Bilal, ya Rasulullah, maafkan aku. Ya, sesungguhnya aku penat sangat. Ya, tidak ada masa ataupun suasana yang penat ataupun mengantuk sangat malam tadi. Malam tadi amat mengantuk dan penat. Jadi aku menyandar-nyandar, tertidur juga. Minta maaf lah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW suruh Bilal laungkan azan dan berwuduk, kemudian solatlah subuh. Itu dia. Jadi nak kabarnya, ya, apa yang berlaku tuan-tuan, tertinggal solat dalam keadaan tidak sengaja, iaitu tertidur. Tidur diangkat pena, tidak dicatat sebagai satu kesalahan. Sebab itu apabila orang tidur terlajuk masuk waktu sehingga waktu yang lain. Contoh main subuh tadi, subuh dah cerah dah. Tapi dengan syarat apabila orang azan subuh tak dengar, memang tak dengar. Tak ada tidur sebelum waktu subuh. Apabila masuk waktu subuh dia tak sedar. Sedar pukul berapa? Pukul 7.30, pukul 8 atau pukul 9. Jadi apa perlu buat? Nabi ajar, Nabi kata, terus bangkit, bangun, berwuduk ataupun azan, boleh je azan, kemudian terus sembahyang. Ni qada ke? Tak, itu adalah subuh. Sembahyang subuh lah tu. Walaupun subuh itu agak tinggi. Ini cara yang tidak sengaja. Berbeza dengan cara yang lalai. Masuk waktu, duk main lagi. Duk kerja lagi. Tiba-tiba dah habis waktu. Hak ni yang dikatakan orang yang lalai, orang yang lara meninggalkan solat. Maka hak ni perlu qada lah.
Mengqadakkan wajib, mengqadakkan solat wajib dilakukan dengan segera. Bagaimana yang berlaku tu pada Rasulullah. Terus je bangun, ambil wuduk sembahyang. Jangan bangun bicara benda lain dulu. Mengetar dulu ke? Makan nasi lemak dulu. Wuduk baru sembahyang, tak jadi. Ataupun kalau duduk kapung, kejut tu dah lewat dah, makan lembu kubah dulu. Makan itik dulu, wuduk baru sembahyang. Ni tak boleh lah. Sebab Nabi sebut disegerakan. Dalam kitab ni pun sebut segerakan. Kalau tertidur tu. Begitu juga sama ada solat yang terluput kerana keuzuran yang tidak menggugurkan kewajipannya ataupun tanpa uzur sama sekali. Dan qada itu tidak harus ditangguh-tangguhkan kecuali adanya halangan yang mendesak. Ingat tuan-tuan, ya. Ini hutang ni, hutang kita kepada Allah, maka kita kena bayar dalam keadaan kata secepat mungkin. Sebab takut ajar tu lah. Maut ni tak kenal, tak tahu waktu bila. Dia nak mari je. Jadi kita dah langsai hutang, alhamdulillah. Tapi kalau berhutang, berdosa lah kita. Namun begitu dengan mengqadakkan solat yang terluput itu, bukan bererti telah terlepas daripada dosa. Tetapi seorang itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak kilala betul ni. Kerana sibuk dengan kerja, sibuk dengan itu, ini dan sebagainya, maka dikira orang ni pun dia kata cepat juga kena qada. Namun ingat, dengan qada yang kita lakukan itu, ingat kita tidak terlepas daripada dosa, malah disuruh kita ni bertaubat kepada Allah SWT di atas kelalaian. Adapun hak kes lajak subuh tu tidak berdosa, kerana saya sebut dah 3 perkara yang diangkat pena tidak dicatat. Orang yang 3 golongan, termasuklah orang yang tidur sehingga dia sedar. Sebab tu bila sedar tu sembahyang terus. Gitu. Termasuk juga hal yang tidak mengharuskan qada dengan segera, kerana sibuk mengerjakan solat sunat. Tetapi bagi mereka yang berkewajipan menqadakan solat, sebaiknya mereka tidak mengerjakan solat sunat dahulu. Jadi pengarang kitab ni dia menekankan sehingga dia kata kalau orang yang banyak ataupun ada lagi solat sodak yang belum qada, maka dia suruh qada itu lebih utama berbanding solat sunat. Faham tak? Solat sunat ni kita letak belakang, maksudnya kita dahulukan hak qada dulu. Kecuali solat sunat subuh. Buat solat sunat subuh ni buat kerana besar. Hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, bukan siapa yang mendirikan solat rakaataini fajri, 2 rakaat sunat fajar, maka besarnya ganjaran Allah SWT dunia dan isinya. Dunia dan isi lebih baik daripada dunia dan isi. Itu kelebihan solat sunat fajar. Solat sunat subuh lu tah. Maka dikata solat sunat subuh ni buat. Walaupun kita ni banyak lagi orang qada tak buat, solat sunat subuh buat. Begitu juga disebut dalam kitab ini solat sunat maghrib dan juga solat sunat witir. 3 solat sunat ni dikata buat. Yang lain itu kita kata biarkan. Solat sunat lain itu kita biarkan. Dikenali sebagai solat sunat rawatib yang lain. Hendaklah mereka mengqadakkan solat-solat yang tertinggal sebelum ini. Ini kata pegang kitab ni lah kan. Okey, namun ada juga pandangan mengatakan buat selang-seli. Buat selang-seli. Sunat buat juga, qada pun buat juga. Jangan tinggal qada tu duk sibuk buat sunat. Sunat je. Qabliyah, ba'diyah. Solat sunat itu, solat sunat ini. Hak qada nu tak buat. Jadi selang-seli itu lebih baik. Selang-seli maksudnya selepas solat sunat qabliyah tu buatlah kalau dah. Kalau tak dah ba'diyah kan. Buat ba'diyah sekarang. Maksudnya ada hak sunat, ada hak qada. Ini lebih baik. Namun pandangan hak tadi dikata buat je qada, jangan tinggal 3 solat sunat ni. Subuh ataupun solat sunat fajar, solat sunat maghrib dan juga solat sunat witir. Hak ni buat. Hak ni buat, hak lain tu tinggal dulu buat hak qada. Dan pandangan yang kedua selang-seli, buat qada, buat hak sunat.
Kemudian mengqadakkan solat boleh dilakukan pada bila-bila masa. Nah, ni bagi orang, ada orang tanya, bila nak buat sunat qada ni ustaz? Ni jawapan dia. Qada ni dia kata boleh buat di waktu mana-mana atau bila masa saja boleh buat. Sekalipun pada 3 waktu yang dilarang dari mengerjakan solat. Jadi kita terikat dengan 3 waktu. 3 waktu ni kita haram melakukan solat. Ketika mana? Ketika pertama, ketika matahari terbit, baru keluar, baru terbit. Selepas subuh tu kan, matahari baru naik tu, masa tu haram, tak boleh. Dah bila? Boleh. Bila naik dah sehingga segala, lebih kurang segala. Maksudnya waktu duha itu, baru kita boleh semayang. Haram. Adapun solat sunat qada boleh buat. Contoh lepas subuh. Lepas semayang subuh dia buat qada. Sedangkan selepas subuh tu tak boleh juga. Waktu yang keduanya selepas subuh tak boleh qada. Dan juga selepas asar tak boleh qada, tak boleh semayang, tak boleh semayang selepas subuh, selepas asar. Ini waktu haram. Tapi solat qada boleh buat. Selepas subuh boleh buat, selepas asar boleh buat. Sebab tu dia kata qada ni dia istimewa. Istimewa maksudnya boleh buat bila-bila masa, walaupun waktu itu waktu haram. Untuk solat biasa tak boleh. Cuma pesan ulama, janganlah buat di khalayak. Buat khalayak ni maksudnya depan orang ramai. Akan timbul fitnah. Fitnah macam mana? Lepas subuh contoh dah, orang dah salam semua, selawat semua dah, salam dah, dia Allahu Akbar. Orang tengok. Bila orang tengok, orang akan apa? Berkata-kata lah. Dah borok-borok lah tuju. Dia semayang apa? Sedangkan selepas subuh haram dia semayang dia. Haram tu perbuatan tu. Dia itu tu fitnah. Dan bagaimana? Buatlah ketika mana orang tak ada, ataupun buat di tempat yang tak ada orang. Ketika orang dah balik belakang dah, dia buat, ataupun orang tak ada orang. Tak ada orang, ataupun buat di rumah dalam bilik. Gitu dia. Kalau buat depan orang ramai, dia fitnah. Lepas asar pun juga. Lepas asar kan, orang balik belakang dia pun akan takbir Allah Akbar, semayang 2 rakaat. Orang akan kata, waktu haram, buat apa dia semayang? Haram perbuatan dia. Sedangkan dia semayang sunat, dia semayang apa? Qada. Semayang qada boleh. Okey. Matahari berada di tengah-tengah langit. Waktu yang haram juga, tengah cacak tu. Bila boleh buat? Ketika gelincir. Gelincir ni masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur baru kita boleh semayang zuhur. Ataupun selepas zuhur baru boleh kita semayang. Sebelum tu cacak tu haram, tak boleh. Dah solat qada boleh, walaupun tengah cacak matahari tu, tak gelincir pun boleh buat qada. Dan yang seterusnya ketika matahari terbenam, lepas asar lah. Lepas asar sebelum maghrib tak boleh semayang, kerana waktu itu juga haram. Tapi qada boleh. Begitu juga boleh juga diqadakkan beberapa solat yang terluput dalam satu waktu. Kerana yang dimasukkan qada itu ialah menggantikan solat yang terluput atau tertinggal dalam waktu yang lain. Mana boleh dalam waktu zuhur, lepas zuhur contoh, kita semayang qada zuhur. Lepas tu habis tu kita semayang pula qada benda, qada asar contoh. Boleh, tak ada masalah kan. Jadi inilah tuan-tuan pandangan ulama ataupun menyebut tentang apa yang perlu kita lakukan ketika mana kita tertinggal solat, mestilah kita qada. Ingat, ia adalah hutang kepada Allah Taala. Sebab tu dikata lebih utamakan hak qada ni daripada hak sunat. Namun ada 2 pandangan kita sebut dah tadi, selang-seli ataupun buat yang qada saja. Lepas tu pilih 3 solat ini saja, waktu sunat subuh, solat sunat maghrib dan juga solat witir. Hak lain buat qada belaka. Dan waktu-waktu yang kita telah sebutkan, bila-bila masa kita boleh buat ataupun kita lakukan, dan kita boleh semayang qada itu beberapa waktu yang lain pada satu waktu. Faham ya? Baik. Seterusnya cara mengerjakan solat qada. Pertama, jika solat yang tertinggal itu solat qasar kerana dalam musafir. Ni cerita pula suasana di mana seseorang itu dia tertinggal. Solat yang tertinggal itu
solat qasar kerana dalam musafir. Dia musafir kan. Dia musafir, dia layak buat semayang qasar. Qasar ni memendekkan. Contoh semayang zuhur, semayang asar dan semayang isyak, dia boleh pendekkan jadi 2 rakaat. Itu masuk qasar dalam musafir kan. Okey. Sesiapa yang terluput solat qasar kerana dalam musafir, umpamanya solat zuhur 4 rakaat, yang jika diqasarnya akan menjadi 2 rakaat kan, tetapi semasa mengqadakkannya dia hendaklah melakukannya secara sempurna ataupun itmam. Kerana hukum solat itu adalah itmam ataupun tamat, maksudnya sempurna. Apa? Dalam ketika musafir dia boleh qasar, tapi kalau dia qada dalam musafir itu dia tinggal, dia tak semayang. Contoh semayang tu semayang zuhur, dia bagi contoh. Dia boleh buat 2 tapi dia tak semayang. Kan? Maka dia kena qada. Bila qada dia kena buat 4. Dia tak boleh buat 2. Faham tu? Jadi dia kena sempurnakan hukum asal semayang zuhur itu 4 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika solat yang tertinggal itu solat hadar ataupun hadir. Hadir ni maksud apa? Orang yang bermukim. Macam kita lalu duduk tempat tak jalan mana kan. Jika seorang yang bermukim tinggal solat 4 rakaat, sama ada solat zuhur atau asar ataupun isyak, dia wajib mengqadakkan 4 rakaat juga. Sekalipun semasa mengqadakkan itu dia sedang dalam musafir. Ini pula kita duduk sini, tak pergi jalan mana, kita tinggal semayang apa, zuhur ataupun asar atau isyak. Lepas tu kita pun musafir. Bila musafir, orang musafir layak semayang yang dikatakan apa dia, qasar tadi kan. Tapi oleh kerana tinggalnya solat itu ketika mana dia tu bermukim, maka dalam perjalanan dia musafir itu dia kena buat berapa? 4 rakaat juga. Dia tak boleh buat 2. Apa tak? Ini bagi orang yang bermukim. Kena buat 4 rakaat. Walaupun suasananya musafir, patutnya musafir boleh buat 2. Dan yang ketiganya, jika jenis solat yang tertinggal itu sirri, yang dibaca secara senyap. Sirri ini baca perlahan. Sekiranya seseorang itu tertinggal solat sirri yang dibaca senyap, seperti solat zuhur, solat asar. Solat zuhur, solat asar ni baca perlahan kan. Imam baca perlahan, kita baca perlahan, tak baca kuat kan. Maka jika solat ini diqadakkan pada waktu malam, dia nak qadak semayang zuhur atau semayang asar kan. Semayang zuhur, semayang asar kena baca perlahan, tapi dia qadak pada waktu malam, dia hendaklah membaca secara jahar. Jahar ni maksudnya kuat. Sedangkan asalnya solat itu secara senyap. Dia qadak zuhur, asar, sembahyang bila? Malam. Maka disunat baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu kuat lah tu. Macam sembahyang maghrib, sembahyang isyak atau sembahyang subuh. Sembahyang dia tu qadak zuhur. Dia qadak zuhur, qadak asar. Dah apa baca kuat? Dia sunat baca kuat sebab dia buat ataupun qadak pada waktu malam. Sedangkan zuhur asar itu baca slow waktu siang, tapi apabila qadak waktu malam boleh baca kuat ataupun jahar tadi. Yang keempat, jika solat yang tertinggal itu solat jahar, ni bacaan kuat yang dibaca kuat ayat-ayatnya. Sekiranya seorang itu tertinggal solat jahar seperti solat maghrib, isyak, subuh. Maghrib, isyak, subuh kan, semayang ni dibaca kuat. Macam tadi maghrib kuat, isyak kan kuat, subuh kan baca kuat kan. Maka sekiranya solat yang diqadakkan itu pada siang hari, ia tidak dibaca secara kuat tetapi dibaca secara perlahan kan. Siang hari dia qadak benda, qadak maghrib, qadak benda, qadak isyak, qadak apa, solat subuh, dia pun semayang Allahu Akbar, tak boleh baca kuat walaupun semayang maghrib kan. Kerana apa? Kerana dia buat pada siang hari. Bila siang hari, sembahyang hak malam itu dia kena baca perlahan, sedangkan malam baca kuat. Itu dia. Hendaklah dibaca perlahan tadi pada siang hari. Tidak sebagaimana kuat
lazimnya masuk waktu malam. Ini bererti yang menjadi panduan ialah waktu melaksanakan solat itu sendiri. Bukan pada jenis solat tertinggal. Maksudnya waktu mana dia nak qada. Kalau dia waktu malam, dia kena baca perlahan. Sembahyang mana tu? Sembahyang hok siang. Kalau dia nak qada siang, sembahyang mana? Sembahyang malam. Dia kena baca kuat. Dia baca perlahan kan. Walaupun dia sedangkan sembahyang maghrib, isyak, subuh tu kuat, tapi dia buat sembahyang siang, dia kena baca perlahan. Kecuali kalau dia nak qada sembahyang yang kuat, sembahyang jahar ni, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh waktu malam, sunat dia baca kuat lah. Begitu juga kalau dia nak qada sembahyang zuhur, sembahyang asar pada siang hari, dia baca perlahan. Dia sebut keadaan, situasi itu. Bukan yang dikatakan dia berpandukan pada waktu. Waktu melaksanakan solat itu, bukan jenis solat. Faham? Okey, ada pun 8 solat sunat, solat qada 5 waktu seperti berikut. Semua orang tahu ni tak? Tapi dibagi juga. Usalli fardhu zuhri, kalau sembahyang zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Tadi aku sembahyang zuhur 4 rakaat qada kerana Allah. Lapah di mulut usalli itu niat lintasan, maksud lapah. Begitu juga usalli fardhu asri 4 rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat fardhu asar 4 rakaat qada kerana Allah Taala. Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat maghrib 3 rakaat qada kerana Allah Taala. Usalli fardhu isya'i 4 rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat qada fardhu isya' 4 rakaat kerana Allah Taala. Dan usalli fardhu subhi rakaataini qada'an lillahi ta'ala. Saja aku solat fardhu subuh 2 rakaat qada kerana Allah Ta'ala. Okey, itulah cara ataupun situasi ataupun keadaan yang disebut dalam bab qada, pelaksanaan mengqadakan solat. Waktunya, suasananya bagaimana telah dinyatakan dalam bab qada solat. Okey, habis tajuk ini. Seterusnya kita masuk bab yang ke-14. Bab ke-14 iaitu bawa tajuk solat Jumaat. Solat Jumaat pula tuan-tuan. Pendahuluan hari Jumaat merupakan hari kebesaran dan keagungan bagi umat Islam. Ingat, Jumaat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Disebut. Dalam hadis sebut Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat. Merupakan hari kebesaran dan keagungan umat Islam. Dia ada hari-hari dia. Orang Kristian hari Ahad ada, kan? Orang Kristian ada, Kristian hari Ahad. Dan begitu juga agama lain tu, selain daripada itu hari Sabtu. Adapun kita ni hari Jumaat. Kerana pada hari ini terdapat pelbagai kelebihan dan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang mengetahui tentangnya. Dan kelebihan-kelebihan pada hari Jumaat ni kita tahulah, antaranya dijadikan Adam alaihissalam, dikeluarkan Adam alaihissalam daripada surga, kan? Tidak berlaku kiamat kecuali hari Jumaat, ya. Itu keutamaan atau kelebihan hari Jumaat ni. Dan akan diperoleh orang mereka yang mengetahui. Maknanya keutamaan ni, pahala-pahala ni diberilah terutamanya orang yang tahu. Ada pun orang tak tahu, dia tak berebut lah. Ada pun orang yang tahu, dia akan berebut sebab pahala ni sebenarnya cerita ni ulama kata berlipat kali ganda pahala itu pada hari Jumaat sebab dia adalah hari kebesaran yang dikatakan Sayyidul Ayyam itu. Hari Jumaat adalah raja segala hari kerana dalamnya terkandung keberkatan. Para ulama menyebutkan pada hari Jumaat akan dimakbulkan oleh Allah SWT segala doa dan dipohonkan. Hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kerana sebaik-baik matahari terbit ialah terbitnya matahari di hari Jumaat. Mula sekali terbit matahari pada Jumaat. Hari Jumaat akan diciptakan Adam alaihissalam. Hari Jumaat dimasukkan Adam ke surga dan Adam diturunkan ke bumi pada Jumaat. Dan Allah menerima taubatnya pada hari Jumaat juga. Inilah cerita tentang kelebihan Jumaat. Pengertian Jumaat menurut bahasa perkataan Jumaah, asalnya perkataan Jumaah, artinya dengan perhimpunan atau pertemuan. Itu masuk Jumaat. Kerana hari Jumaat merupakan hari pertemuan antara manusia selain daripada pertemuan di Arafah. Ini di perhimpunan
setahun sekali, di mana di Arafah seluruh manusia berkumpul di Arafah. Adapun setiap minggu kita berkumpulnya umat Islam ni seminggu sekali di rumah Allah di masjid, iaitu pada hari Jumaat. Kan? Baik itu disebut kerana hari Jumaat merupakan hari pertemuan antara manusia selain daripada pertemuan di Arafah. Arafah ni setahun sekali apabila buat haji buat haji buat kumpul belaka situ. Adapun tiap minggu orang Islam ni berkumpul di rumah Allah di masjid terutamanya untuk solat Jumaat. Manakala yang dimaksudkan dengan solat Jumaat itu iaitu fardu yang terdiri daripada 2 rakaat, dan fardunya adalah fardu ain. Solat Jumaat ni hukumnya adalah fardu ain. Maksud fardu ain? Fardu ain ni wajib atas individu. Ain itu maksudnya atas individu tu wajib. Bagi Islam yang akhir balik dan mukallaf, cukup umur dan lagi berakal. Cukup umur lagi berakal, kan? Maka dia wajib hari Jumaat. Sebab itu kita tengok hari Jumaat ramai orang mari. Baik kanak-kanak, baik orang muda, baik orang tua, mari belaka. Sebab apa? Dia adalah satu kewajipan. Kewajipan pula dalam bentuk berjemaah. Mari dalam keadaan berjemaah. Dia bukan sekadar wajib buat. Wajib buat. Solat fardu ni wajib buat. Boleh tak mari berjemaah. Adapun Jumaat ni wajib mari jemaah. Tak sah semayang Jumaat seorang diri. Adapun solat fardu semayang sendiri boleh sah. Zuhur, Asar, Maghrib wajib, tapi tak wajib mari berjemaah. Tak wajib mari jemaah. Adapun Jumaat wajib kena buat dan wajib kena mari masjid. Disebut fardu ain. Dikerjakan pada hari Jumaat iaitu pada waktu Zuhur, setelah selesai daripada 2 khutbah. Khutbah dulu. Bila masuknya waktu Jumaat, sama masuknya waktu Zuhur. Laungan azan pertama, kemudian laung azan kedua, kemudian khutbah dibacakan oleh Tok Khatib. Orang yang telah mengerjakan solat fardu Jumaat tidak wajib mengerjakan solat fardu Zuhur lagi. Ini bagi orang yang telah buat solat fardu Jumaat. Buat Jumaat tak payah Zuhur lah. Adapun kalau orang tu tak buat Jumaat, maka dia kena buat Zuhur. Contoh, dia uzur, tak boleh mari masjid. Tak boleh mari masjid kerana sakit, duduk rumah. Dia tak sembahyang Jumaat, maka dia kena buat Zuhur macam biasa. Adapun hak mari Jumaat dah, tak payah lagi lah buat Zuhur. Itu maksud. Sejarah pensyariatan solat Jumaat. Solat Jumaat yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika baginda tiba di Madinah. Dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, di sebuah perkampungan Bani Salim bin Auf, Rasulullah SAW tiba di satu tempat bernama Quba. Dalam peristiwa hijrah, Nabi berhenti di perkampungan Bani Salim ni, dan itu kampung itu juga bernama Quba, pada hari Isnin, dan menetap situ sehingga hari Khamis. Dalam tempoh itu baginda membina masjid untuk mengerjakan solat bersama-sama kaum muslimin di Quba. Masjid apa tu? Masjid Quba. Sejarah telah melakarkan bahawa masjid pertama yang dibina oleh Nabi SAW selepas hijrah, ataupun semasa hijrah, buat di mana? Di Quba, dan diberi nama Quba sempena nama kampung itu, tempat itu. Maka inilah mula-mula Jumaat diadakan. Jumaat diadakan mula-mula sekali. Dan masjid pertama Nabi buat, inilah masjid Quba. Dan itulah khutbah dibaca pada hari Jumaat. Khutbah pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba' ya ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum ta'lamunna walillahi la yus'aqanna ahadukum summa yada'anna ghanamah laysa laha ra'in summa la yaqulanna lahu rabbuhu laysa lahu tarjuman wala hajibun yahjubuhu dunah alam ya'tika rasuli fataballaghaka wa ataituka mala wa afdaltu alayka fama qaddamta li nafsik falyanzuranna yaminan wa shimala fala yala syai'a summa yanzuruna qadamahu fala yara ghayra jahannam faman istata'a an yattaqiya wajhu minan nar walau bisyikkin tamratin falyaf'al
wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah fa innaha tujza hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i ma'atin dhifin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok maksud khutbah pertama yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba dalam peristiwa hijrah. Sampai di Quba Nabi bina masjid dan Nabi sembahyang pertama sekali dan khutbah. Wahai manusia, beramallah kamu untuk bekalan pada hari akhirat. Awal-awal lagi Nabi beri peringatan. Manusia, siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum yang bersama dengan Nabi sallallahu dan peristiwa hijrah itu, berada di masjid itu, dan begitu sekalian manusia, terutamanya kitalah umat Islam, termasuk kita semualah. Nabi pesan ni, beramallah kita ataupun kamu untuk bekalan pada hari akhirat. Kita bukan hidup dunia selama-lamanya. Kita menuju di perkampungan akhirat. Kampung kita ni akhirat sebenarnya. Dunia ni sekejap saja, hanya persinggahan. Kita umpama pemusafiran, kita sedang bermusafir. Kita nak menuju kampung kita bila di akhirat. Sebab tu Nabi kata, beramallah, buatlah bekalan untuk kamu berada di hari akhirat. Itu dia. Kamu mengetahui demi Allah kamu akan dibinasakan, lalu kamu meninggalkan segala binatang ternak kamu tanpa pengembalanya lagi. Ingat, suatu hari kita akan dibinasakan. Binasa ini maksudnya dua lah. Pertama, yang dikata hancurnya alam ini, bumi ini, dikenali sebagai apa? Kiamat lah. Kiamat, maka hancurlah. Dan mu yakinlah, kata Nabi, ketahuilah demi Allah kamu akan dibinasakan. Yakin. Kita kena percaya sungguh-sungguh dunia ni akan hancur kiamat. Kalau tak ada kiamat, sama juga hancur. Kita ni akan hancur, kita binasa. Apabila? Iaitu apabila sampainya saat kematian. Hancur juga. Dua. Kalau dah kiamat, hancur juga kita ketika kiamat. Kalau tak dah kiamat, pendek umur, tak dah kiamat, hancur juga bila kita mati. Masuk dalam kubur, hancurlah maksudnya kan. Dan apabila kehancuran ini akan berlaku, mu tengok dia kata apa? Kamu akan meninggalkan segala binatang ternak kamu tanpa pengembalanya lagi di saat kiamat. Tak cara dah. Lembu, kambing, habis biar dah. Nak menghadapi situasi yang dahsyat ni, kiamat ni. Begitu juga kita akan tinggal segala-galanya, harta benda kita, ketika mana Allah Ta'ala menjemput kita kembali berjumpa dengan dia, iaitu kematian. Di hari akhirat Allah akan berbicara secara langsung. Nabi kata akhirat besok ni Allah akan bercakap dengan kita secara langsung kepada kamu tanpa penterjemah, tanpa pengawal yang akan menghalangi seseorang daripada menghadapi Allah. Face to face, jumpa dengan Allah, cakaplah, Allah tanya jawab, Allah tanya jawab, Allah tanya jawab. Tak boleh jawab, parutlah kan. Kita akan berdialog, kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang menyekat dah ketika itu. Secara langsung kata Nabi. Tanpa penterjemah tak ada. Semua orang reti belaka bahasa Arab, tak? Bahasa yang digunakan akhirat ialah bahasa Arab. Walaupun tak mengaji, kita akan berbahasa Arab belaka esok. Tanpa pengawal tak ada, eskort-eskort ni tak ada. Di mahkamah Allah ni tak ada. Hari ni ada awal sebab keluar daripada J. Dengan garing dan sebagainya ni tak. Dia dapat mahkamah bebas. Tak ada pengawal yang akan menghalang seorang itu menghadapi Allah. Adakah kamu belum datang adakah kamu belum datang? Adakah kamu belum datang sesuatu kepadamu, iaitu utusanku yang menyampaikan segala amanatku? Nabi tanya, atau hari nanti ni, adakah kita ni belum diberitahu tentang apa yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita? Sudah pastilah, sudah pasti kita ni sudah disampaikan, dikabarkan melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan aku akan berikan kepada kamu harta, dan aku telah limpahkan kurniamu ke atasmu. Macam-macam nikmat yang Allah beri. Di atas dunia ni kamu boleh harta, dan kamu dilimpahkan kurnia daripada Allah SWT berbagai-bagai nikmat.
maka apakah yang telah kamu kerjakan untuk diri kamu? Maka Allah akan tanyalah, dengan harta yang kamu perolehi, yang kamu dapat kurniaan daripada Allah, apa yang kamu buat dengan harta-harta kamu? Inilah ulama kata Allah akan tanya tentang harta, dari mana kamu dapat, di mana kamu habiskan. Tuan-tuan, ini perbicaraan di hari Yaum Mahsyar besok. Baik. Okey, oleh kerana masuk waktu tu, dan separuh dulu kita baca hadis ni. InsyaAllah banyak umur, jumpa lagi tahun hadapan. InsyaAllah tahun hadapan kita jumpa pula. Tersambung hadis berkenaan khutbah Nabi SAW yang pertama ini, insyaAllah. Okey, wallahualam, sekadar ini saja sempat saya ilmu. Dan ini mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaat dan kebaikan untuk kita amal dan sampaikan. Ada pun yang baik itu daripada Allah Taala segalanya, dan lemah itu daripada kelemahan saya, nama hakikat daripada Allah Taala segalanya. Tersudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.